Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supi mai cari pohon dukung anak. Alhamdulillah jumpa nak pohon. Pohon dukung anak. Kita ambil sekali dengan akar. Ni nah ingat dah pohon dukung anak ni dia ada buah di bawah daun dia ni. Tengok ni. Buah dia kecil-kecil je. Di bawah daun dia tu ada buah. Ni pohon ni besar molek ni. Boleh satu pohon ambil sekali dengan akar. Mai tengok lagi. Sepi duk pi tembok lah ni. Aduh, ada sepahang lagi deh. Oh, alhamdulillah. Ni, dua pohon. Ni. Dia tumbuh rata gitulah. Dia tumbuh tak ada kena tanah ke ni. Ada lagi boleh sepahang lagi. Mi lơi mai. Orang Sia kata mi lơi mai. Orang Selatan kita ada lagi weh. Mi lơi mai. Boleh dua pohon. Mi lơi mai. Ada sepahang lagi. Ni duk tumbuh dalam pasu tengok ni. Ni orang panggil kata dukung anak. 3 pohon supaya ambil lagi bagi orang hok jadi kanser dalam hati. Kanser dalam hati kita sendiri tu minta rebuh. Nah, minta rebuh. Goning sekarang ya. Lepas tu amal dengan istiqamah insya-Allah. Nah, orang ada kanser dalam hati dia sembuh nah. Pohon 3 pohon besar ni rebuh dengan air 1 liter. Nah, rebuh dengan air 1 liter. Orang ada kanser dalam hati. Orang panggil bahasa Sia kata maring tap nah. Kanser dalam hati. Kita panjang besar nak awak macam mana ni. Kita kena kokoh supi basuh akar dia dulu sikit. Basuh akar dia dulu sikit nah. Takut pasir akar dia, pasir daun dia tak ada gapo. Okey, lepas pada tu supi huik halah dah, tak ada kerak dak. Bakal huik, konyok pasal ni. Kita basuh sekali lagi. Ni. 3 pohon tu bagi kita konyok pasal ni ataupun kita huik pasal ni boleh 1 cekak. Bagi kita rebuh dengan air 1 liter. Untuk ada kanser dalam hati nah. Ni nah. Supi nak tunjuk kita tengok sahih-sahih lagi. Buah dia halah-halah kecil-kecil ni ada di bawah daun dia ni. Ni orang panggil kata dukung anak, pasal Thai dia panggil kata luk tai bai. Orang Tanin Naro panggil celagi bombing nah. Dia daun dia nak supung daun celagi. Tapi dia duk gendah sangat, dia tak tinggi nah. Habis tu dia panggil kata celagi bombing. Supi bubuh air 1 liter. Okey. Tudung buka. Nah, celagi bombing ataupun luk tai bai. Orang yang ada kanser dalam hati. Nah, kita rebuh gelegak. Lepas tu kita minum 2 kali sehari insya-Allah nah. Sebab tu hok ning nak royak kata masing-masing percaya, masing-masing sekung ataupun masing-masing setuju. Kalau buatlah macam-macam mana, kalau Tuhan tak kedai video tu tak sembuh tak sia lah. Hok ning satu ikhtiar usaha saja. Kalau dia nak percaya pun percaya, tak percaya pun tak usah percaya lah. Kalau tak suka nak percaya pun memang lepas tahu lah, tak usah ikut lah. Tapi hok semua supi buat tu ya ada orang sembuh penyakit kanser dalam hati dengan minum air pokok celagi bombing ataupun luk tai bai. Nah, celagi bombing ataupun luk tai bai, nama Malaysia duk panggil dukung anak. Dia banyak orang sembuh penyakit kanser dalam hati dengan minum pokok ni. Sebab tu supi pun tak tahu nak royak juga. Kata sebenarnya tu sembuh belaka ke 2 3 4 5 orang tu hak sembuh ke tak tahu. Tapi hak ni jadi rasmi. Dia tulis dalam surat tu jadi rasmi. Kata banyak orang sembuh. Lepas tu kita nak percaya tak percaya, nak ikut tak ikut tu. Ikut tak ikut serah kita nah. Atau serah kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Supi nak bubuh nah. Air dia kuning ni hemat. Air dia kuning nah. Oh, supong air warna gapo kuning. Bau dia tu saja-saja tu naik ke hidung. Hidung katok hai. Pahit.
Naik ke hidung kata pahit. Tahulah kata pahit. Supi biasa minum, Supi tahu. Buat tengok air, pahit. Orang yang tak suka pahit tu susah sikit. Tapi ingat kata ini nak sembuh penyakit kita, kalau pahit, kalau tak sedap, kalau usahalah sikit nah. Tapi Supi tengok, Supi tahu kata pahit. Sebab Supi orang panggil kata biasa minum. Orang tani kata biasa minum, sentiasa minum. Dia pahit. Nak habis satu sudu tu kah seksa pahit. Tapi usahalah nah dia jadi ubat, insya-Allah, mudah-mudah nah. Bukan kata kanser saja, darah tinggi kecing manis pun mustajab juga, alhamdulillah. Klik buat nah, mudah-mudah ambil mari berapa faham tak ikutlah, kita pergi beli satu cekak, insya-Allah. Kita rebus dengan air 1 liter, kita minum 2 kali sehari. Orang yang di kanser yang ada dalam hati, insya-Allah mustajab, serta dengan Allah ataupun Tuhan takdir kita sembuh nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.